Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu yang sangat bermakna di Mercu Ilmu UC Sains Islam Malaysia ini sempena the third CFORSG International Conference on Syariah Law and Forensic Science 2025. Saya merakamkan penghargaan kepada penganjur atas jemputan untuk menyampaikan ucap utama bertajuk The Role of Syariah Law and Forensic Science in Facing the Technology of Artificial Intelligence. Hari ini, kita tidak lagi berada di dalam ambang tetapi sudah berada di tengah-tengah gelombang revolusi digital. Manifestasi terbesarnya iaitu Artificial Intelligence telah meresap ke dalam segenap kehidupan kita, daripada aplikasi telefon pintar di tangan kita sehinggalah kepada sistem kesihatan, perbankan dan pentadbiran keadilan. Artificial Intelligence ini bukan lagi sekadar fiction science tetapi sudah menjadi realiti yang membentuk dan mengatur cara manusia membuat keputusan dan memproses bukti. Persoalannya, sejauh manakah kita bersedia? Adakah syariah, undang-undang dan forensik moden mampu bergerak seiring dengan arus perubahan yang sangat laju ini? Artificial Intelligence, realiti dan cabaran. Secara mudah, Artificial Intelligence ialah usaha untuk menjadikan mesin mampu berfikir dan belajar dengan keluasan data yang ada di dalam talian. Dengan penggunaan carian dan prompt yang bagus, Artificial Intelligence ini akan membantu di dalam urusan harian di mahkamah. Yang pertama, sebagai contohnya, ia mempercepatkan proses semakan dan carian kes. Sebagai contoh, AI Legal Research Tools, contohnya LexisNexis AI, ChatGPT Legal dan CaseText, mampu untuk menyemak ribuan kes-kes yang terdahulu dalam masa yang singkat, mengenal pasti presiden-presiden kes yang relevan secara automatik dan menjimatkan masa hakim dan peguam dalam menyediakan hujahan dan juga penghakiman. Jadi kelebihan AI ini, dia akan mengurangkan banyak beban kerja manual dan menjamin rujukan undang-undang lebih tepat dan konsisten. Dan juga ia mempercepatkan penyediaan draft penghakiman dan nota pemujahan. Yang kedua, penggunaan ini akan menyokong analisis corak keputusan dan konsistensi penghakiman. Artificial Intelligence boleh menganalisis data keputusan mahkamah terdahulu untuk mengenal pasti corak hukuman bagi kes yang serupa, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan seperti tahap kesalahan, umur tertuduh dan rekod lampau. Dan kelebihan ini akan membantu hakim untuk menilai hukuman dengan lebih objektif dan konsisten dan mengurangkan risiko bias atau ketidakseimbangan hukuman dan menyediakan data sokongan untuk dasar dan reformasi kehakiman. Dan yang ketiga, ia akan meningkatkan kecekapan pentadbiran dan pengurusan kes. Sistem Artificial Intelligence boleh digunakan dalam e-filing, penjadualan kes dan pemantauan status perbicaraan. Ia juga boleh menjana ringkasan secara automatik dokumen-dokumen penting, mengingatkan tarikh-tarikh penting dan mengesan kelewatan di dalam pengurusan fail. Dan kelebihannya adalah ia menjadikan operasi mahkamah lebih efisien dan sistematik, mengurangkan kesilapan manusia dalam penyusunan data dan meningkatkan transparansi dan accountability dalam sistem kehakiman syariah. Namun, di sebalik kejanggalan ini, wujud cabaran etika, biasness terhadap data sedia ada, penyalahgunaan data dan konflik dengan prinsip keadilan. Kita perlu mengambil berat akan ancaman pengubahsuaian dokumen, pengeditan video atau audio palsu
yang sangat sukar untuk dibezakan, isu keselamatan data dan ancaman privasi. Justru itu, kita tidak boleh lari daripada soalan penting ini, iaitu adakah kita mengawal artificial intelligence ataupun artificial intelligence yang mengawal kita. Daripada perspektif syariah dan perundangan, peranan syariah. Saya nyatakan di sini bahawa peranan syariah adalah sebagai obor pemandu nilai. Di dalam menghadapi zaman artificial intelligence ini, peranan syariah sangat penting sebagai penentu kepada nilai dan sempadan moral. Setiap fenomena baharu wajib dinilai berasaskan maqasid syariah, iaitu untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Artificial intelligence perlu dikawal agar tidak melanggar hak privasi, mencetuskan fitnah melalui maklumat palsu atau menghasilkan keputusan diskriminatif tanpa unsur insaniah. Dari sudut maslahatnya, artificial intelligence boleh membantu mempercepatkan caraian hukum, caraian kes dan juga fatwa melalui pengkalan data yang pintar dan memastikan pematuhan dalam transaksi keuangan Islam dan menyokong pendidikan agama yang interaktif. Dari sudut mafsadah pula, kita tidak boleh menafikan bahaya penyalahgunaan chatbot ataupun robot maya yang menyebarkan ajaran sesat, aplikasi-aplikasi yang dicipta yang digunakan untuk merosakkan maruah serta risiko fitnah digital apabila dokumen, audio dan video boleh diubah suai dengan mudah. Di sinilah prinsip sadar zara'i, iaitu menutup jalan keburukan, ditekankan oleh syarak. Syariah tidak pernah menolak teknologi, tetapi syariah menuntut supaya setiap teknologi wajib dipandu oleh nilai. Prinsip tauhid dan akhlak mesti menjadi asas kepada segala inovasi. Kecanggihan sains dan teknologi mesti seiring dengan akhlak. Jika sudah terpisah, sudah tentu ia menjadi dan membawa kepada kerosakan moral. Maqasid syariah mesti menjadi neraca supaya pembangunan artificial intelligence tidak terpisah daripada prinsip tanggungjawab dan kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan sebaliknya, manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu apabila gagal memikulnya amat zalim dan amat jahil. Peranan undang-undang kerangka kawalan. Selain syariah, kita perlu menilai artificial intelligence dalam kerangka undang-undang negara. Antara isu besar yang timbul ialah liability dan tanggungjawab. Jika sebuah artificial intelligence menyebabkan kemudaratan, siapakah yang bertanggungjawab? Pemilik, pengeluar atau pembangun pengisian? Di mahkamah syariah, isu yang mendesak ialah kebolehterimaan bukti digital. Bolehkah mahkamah menerima laporan, dokumen, gambar atau video yang ditender di dalam mahkamah tanpa dapat dipastikan kesahihannya? Bagaimana pula jika bukti digital dimanipulasi dengan teknologi aplikasi artificial intelligence ini? Di sinilah perlunya kita menilai semula akta keterangan, enactment keterangan negeri, undang-undang jenayah cyber dan peraturan-peraturan privasi agar sejajar dengan cabaran baharu ini. Lebih penting, kita perlu menjamin integrasi undang-undang sivil dengan undang-undang syariah dalam isu bukti digital supaya koordinasi dan keserasian antara dua sistem perundangan ini berjalan dengan baik.
Peranan forensik moden. Bidang forensik hari ini bukan lagi sinonim dengan cap jari atau DNA semata-mata, tetapi forensik digital menjadi medan utama. Artificial intelligence akan membantu mempercepat dan mempertekadkan ketepatan dan siasatan forensik. Artificial intelligence memainkan peranan kritikal dalam forensik moden seperti yang pertama, analisis data pantas, iaitu menganalisis log digital, DNA dan cap jari dalam jumlah yang besar dengan ketepatan yang tinggi. Kedua, pengecaman biometrik, menggunakan pengecaman wajah dan suara untuk mengenal pasti suspek daripada ancaman CCTV ataupun audio. Dan yang ketiga, forensik digital, menjejak dan mengkaji jejak aktiviti dalam komputer, telefon bimbit dan rangkaian. Namun, penerimaan hasil analisis ini di mahkamah memerlukan pakar forensik yang memahami fiqh dan juga hakim yang celik dengan teknologi artificial intelligence ini. Kerana artificial intelligence ini boleh mencipta bukti palsu yang kelihatan sahih dari segi dasar, dari segi yang boleh mencipta bukti palsu yang kelihatan sahih dari segi mukanya. Oleh itu, prinsip chain of custody atau rantaian kawalan bukti perlu lebih ketat agar kesahihan bukti digital yang terhasil dapat diyakini oleh mahkamah. Hadirin sekalian, sinergi dan cadangan. Artificial intelligence bersifat neutral. Ia boleh membawa manfaat besar atau mendatangkan mudarat besar. Apa yang menentukannya ialah bagaimana kita menguruskan artificial intelligence ini. Justru itulah kita memerlukan sinergi di 3 bidang utama yang telah saya nyatakan tadi. Syariah, iaitu memberi nilai dan kerangka etika. Undang-undang, menyediakan mekanisme kawalan dan perlindungan hak. Dan forensik moden, memastikan bukti sahih dan keadilan ditegakkan. Tanpa syariah, kita akan hilang panduan moral. Tanpa undang-undang, kita akan hilang kawalan kuasa. Dan tanpa forensik pula, kita akan hilang keupayaan membuktikan kebenaran. Apabila ketiga-tiga ini digabungkan, barulah kita mampu menghadapi cabaran artificial intelligence dengan seimbang. Perlu diingat, artificial intelligence ini tidak ada roh, tidak ada empati dan tidak ada pertimbangan maqasid. Oleh itu, manusia tetap akan menjadi pemutus akhirnya. Integriti dalam diri manusia adalah benteng terakhir daripada ketidakadilan mesin ini. Cadangan-cadangan strategik. Bagi memastikan artificial intelligence selaras dengan kehendak syariah dan undang-undang, saya ingin mencadangkan beberapa langkah strategik. Yang pertama, membina kerangka dasar artificial intelligence bersepadu. Dasar yang mengambil kira perspektif syariah, undang-undang dan kepakaran teknikal secara holistik. Kedua, data-data syariah, kitab-kitab turas, buku-buku kehakiman syariah, alasan-alasan penghakiman, jurnal-jurnal hukum, kertas-kertas kerja, artikel-artikel syariah perlu dimuat naik di dalam maya bagi membolehkan aplikasi AI ini mengambil input daripadanya. Latihan dan pembangunan kepakaran. Hakim, peguam, pegawai agama, pendakwa dan pakar forensik perlu didedahkan dengan teknologi AI dan implikasinya. Kerjasama rentas agensi. Majlis Fatwa Kebangsaan, Jabatan Peguam Negara, Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah dan Cyber Security Malaysia perlu berganding bahu. Seterusnya, etika profesional baru. Mewujudkan kod etika berkaitan penggunaan artificial intelligence untuk semua profesional dalam sistem keadilan. Dan seterusnya adalah pendidikan masyarakat. Orang awam mesti diberi kesedaran tentang bahaya aplikasi artificial intelligence ini, cara mana memanipulasikan data dan juga bertanggungjawab digital. Dan sebagai penutupnya,
Artificial intelligence adalah cabaran besar, tetapi dalam masa yang sama, ia juga memberi peluang yang besar kepada kita semua. Artificial intelligence ini bukanlah musuh, tetapi ia juga bukanlah pengganti kepada akal dan hati manusia. Oleh yang demikian, syariah amat diperlukan untuk menjadi obor pemandu, undang-undang untuk memberikan kerangka kawalan, dan forensik moden menjamin keadilan berdasarkan bukti. Jika kita gagal mengawal artificial intelligence ini mungkin akan mengawal kita. Tetapi, jika kita boleh menguasainya dengan panduan syariah, undang-undang dan forensik moden, insya-Allah kita akan mampu memanfaatkan artificial intelligence sebagai alat kemajuan umat dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.